Boleh, saya memang tak payahlah awak nak bagi kat saya croissant ke, awak nak bagi kat saya pasta ke, saya akan tetap cari nasi. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam, Kuali. Sihat? Boleh ke panggil Kuali? Betul, boleh. okey, boleh. Memang panggil kuali. Okey. Pada usia sekarang 43. Bagaimana dari segi kesihatan, terutama dari segi pemakanan? Mungkin apa yang Syah amalkan sekarang ataupun mungkin dah mula start cut sugar, kurangkan karbon untuk kesihatan? Okey, bila kita dah meningkat usia ni kan, sebenarnya saya ada terbaca yang kita punya diet ni bermula daripada 30 tahun akan menunjukkan kesan-kesan dia sekarang dan in the future. Jadi apa yang kita buat sekarang akan meninggalkan kesan di masa akan datang. Jadi apa yang Syah lakukan memang all these years memang Syah dah mula orang kata bersenam lah. Tapi 70% of kita punya wellness dia datang daripada pemakanan kita. Jadi apa yang Syah lakukan, kalau dulu 3 kali makan nasi, sekarang mungkin sekali saja. Dan Syah amalkan, dia orang kata kalau nak makan nasi banyak ni je. Okay. Tapi kadang-kadang saya terlepas jugalah. Dan bila anak makan tak habis, saya juga yang habiskan. Jadi benda-benda macam tu Syah cuba ingatkan dan balance kan melalui benda-benda lain lah. Kalau dah banyak makan ini, kita kurangkan yang ini dan kita buatlah senaman dan apa yang Kalau macam tekak orang Melayu, memang tak boleh tinggal nasi tak boleh. Saya memang tak payahlah awak nak bagi kat saya croissant ke, awak nak bagi kat saya pasta ke, saya akan tetap cari nasi. Saya ada borak dengan kawan saya, dia kata Syah dah boleh tukar dah kot ke brown rice. Saya cakap tak boleh. Tak boleh. I like my rice. Di portion tu Syah tadi kata dah kurangkan nasi. Ya. Tapi dari segi lauk pula, lauk pilihan yang bagaimana Syah? Ya Allah, kalau lauk ini saya rasa itu masih lagi saya punya kelemahan lah. Saya suka benda bergoreng. Bila benda bergoreng ni sebenarnya teruk, tak elok. Tapi kena ada apa yang saya buat untuk sedap hati saya, walaupun saya tahu salah dan tak betul sangat. Sayur-sayuran tu perlu yang berwarna lah. Okay. Ada merah, ambil buah, ambil fiber, sayuran warna hijau. So kita cheat sistem macam tu lah sikit. Okay. Syah sendiri ada tak masa untuk masak di rumah setiap hari? Hari-hari masak daripada Grab. Jujur sangat ni. Jujur sangat. Saya selalunya apa rutin yang saya buat, walaupun sesibuk mana pun saya akan pastikan rutin saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri tu saya buatlah. Kalau saya tak boleh nak masak, setiap hari tu saya masak lah. Saya akan cakap kat awal, minggu ni I nak buat ni, minggu ni I nak buat ni. So awal akan tunggu dan awal akan macam support all the way. Tapi komplit lah breakfast sampai dinner. Pernah. Tapi adalah komplit tu komplit. Tapi bukan hasil tangan saya lah yang komplit tu. Saya ada pembantu saya dan saya akan tolong dia dan dia pun akan tolong saya. Selalunya benda yang senang ni sebab saya akan bagi kat dia menu. Saya akan bagi video kat dia. So dia akan prepare ingredients. Saya cekong je. Okay, dia macam handle jugalah memasak Saya pandai masak benda yang saya tahu saja. Kalau benda-benda baru, I still kena tengok resepi dan YouTube. Tangan pertama Syah Raya, kalau diingat kembali, pada usia berapa start masuk dapur? Oh ya, saya cuba masak udang goreng kunyit, dia keras je. Okay. Saya tak tahu pula yang sebenarnya udang ni tak boleh goreng lama-lama, dia keras sini je. So saya cakap, alamak malunya. Dah lah masa tu masak untuk orang macam tu. Okay, dalam family kecil Syah sendiri, siapa yang paling cerewet bab makan? Yang paling cerewet babak makan anak saya yang nombor 2 tu, Lila Amina tu. Saya tengok dia. Anak nombor 2 Ada tetap anak nombor 2. Saya anak nombor 2 tapi saya tak cerewet macam dia. Okay. Dia macam dia tak nak nasi. Dia Italian. Dia suka pasta. Dia suka pasta. Dan saya tengok cara yang dia makan tu kan. Kalau kita nak bayangkan, dia dah makan benda tu berkali-kali. Dia tetap akan tengok. Bila kita nak suap dia akan tetap tengok nasi tu dekat tangan kita atau kat sudut tu, dia akan tengok dulu. Nanti dia akan buang benda-benda yang dia tak nak. Dia akan cakap benda yang tak nak tu. Benda yang dia tak nak tu, dia tak nak kulit ayam, dia tak nak benda-benda sayur-sayur hitam tu. Dia tak nak benda-benda macam tu. Dia nak benda tu bersih. Sup. Dia Italian campur Chinese. Bukan jadi mak ni. Saya pening dengan dia. Yang lagi seorang tu yang nombor 1 tu, dia itu pun susah. Dia bantai je semua. Bantai semua Dia bantai masalah semua pun masalah juga.